Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya ingin kongsikan beberapa maklumat penting mengenai pelan insurans dan takaful perubatan serta kesihatan atau MHIT. Tahukah anda, pada 20 Disember 2024, Bank Negara Malaysia telah mengumumkan langkah-langkah interim untuk membantu pemegang polisi dan sijil yang terkesan dengan perubahan sumbangan. Rasanya ramai kan dah tahu mengenai langkah-langkah interim ni. Tapi kalau nak faham lebih lanjut, boleh layari laman web rasmi PRUBSN ataupun Bank Negara Malaysia untuk penjelasan yang lebih terperinci. Bagi pelanggan PRUBSN yang menerima surat pemberitahuan berkenaan perubahan sumbangan pelan anda antara Mac hingga Julai 2025, inilah surat pertama di bawah langkah-langkah interim yang menyatakan semakan sumbangan untuk 3 tahun berturut-turut. Seterusnya, pelanggan akan terima surat susulan berkenaan perubahan sumbangan serta jadual tambahan yang telah dikemas kini mengikut jumlah sumbangan terkini. Surat ini kami sudah hantar mulai bulan Ogos yang lalu. Tapi kenapa saya dapat 2 surat? Yang itu saya akan jawab di video yang seterusnya.